Hari ni, kita kena layan balik drama murahan Aku Paling Hebat dari Seberang. Kecoh tau, duk canang bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke 10 UNESCO. Bunyi macam globally recognized sangat. Macam esok pagi, Donald Trumpet pun wajib ngomong "Gue Elo" kat White House. Tapi, bila kita korek sikit, ini bukan status bahasa dunia macam English atau Mandarin. Ini cuma bahasa persidangan umum. Red flag dia bila pencapaian teknikal ni dipusing jadi modal rage bait, disulami ego setinggi gunung Everest semata nak downplay bahasa serumpun. Konon level UNESCO, tapi level akal masih kat bawah tempurung. Status ni sebenarnya dah dapat hujung 2023 lagi. Tapi kenapa sampai sekarang masih gigih nak goreng isu basi ni? Sebab mereka perlukan validation dari luar untuk rasa ada harga. UNESCO bagi status tu untuk mudahkan urusan dokumen translation dan komunikasi persidangan diorang je. Bukan tanda kemenangan atas bahasa lain. Apatah lagi bahasa yang nenek moyang korang pun pakai dulu. Realitinya, bahasa ni berasal dari akar yang sama. Bila kau guna pencapaian teknikal untuk pecah belahkan komuniti serumpun, itu bukan bangga nasionalisme. Itu namanya tak cukup kasih sayang. Nak show off sangat bahasa rasmi UNESCO, tapi ejaan at least pun masih merangkak jadi at least. Kan dah terbukti, kualiti kontrol bahasa sendiri pun berantakan. Apa lagi nak claim bahasa UNESCO terpaling betul? Malu dong. Sejarah tak menipu. Akal kita sama. Serumpun. Kalau setakat bangga dengan status atas kertas UNESCO, tapi adab bertutur di media sosial macam baru keluar hutan, bahasa korang tu takkan dipandang mulia pun. Janganlah segala sesuatu nak jadi terpaling. Biasalah. Kadang-kadang netizen Malaysia pun bingung dengan cara ngomong korang yang syok sendiri. Kita bukan nak dengki. Kita nak semua bijak menilai. Jangan sebab satu cop UNESCO, terus rasa boleh nyejet dan ngatain orang lain. Dah lah tu, udah. Jaga-jaga. Nanti kena sekolahkan lagi. Red flag!